Ada yang orang cakap kalau betul tak ada hubungan fizikal antara dia dengan wanita ni, not much of an affair, kenapa sampai kena turun? Show us the screenshot. Let us decide sama ada apa yang inappropriate, dan kemudian angkat beliau kembali jadi minister. Things on the internet stays on the internet. Boleh tak masyarakat terima kalau diorang actually saw the screenshots of it? Bro, ni government Singapore, bro. Kalau it's something defensible, they would have defended. Some of the conspiracy theory, Prof kena trap dengan wanita ni yang ada niat jahat untuk jatuhkan political career dia. Dia dah dapat semua screenshot, dia dah get ready to blackmail, dia pergi kat PMO. Dan kau akan dengar konspirasi ni orang cakap Prof dia sangat lantang dalam isu berkenaan dengan Gaza dan juga genosida yang berlaku di Palestin. Kita pernah interview. Dan mungkin sebab itu ada some unseen powers on top yang rasa macam aku tunjukkan kau kedaifan dia. Ada yang sampai boleh fikir macam tu. Like it or not, masyarakat Melayu Islam dalam negara kita bilangannya sangat kecil. So apa-apa yang berlaku, minor things that happen inside community, dia akan jadi tatapan orang lain, dan orang lain akan membuat pelbagai andaian, pelbagai spekulasi dan pelbagai tomahan ataupun mungkin pujian dengan cara kita react as a community. All eyes are on not only him but on us. How do we react from this? Are we matured enough to see this as someone taking the blame and moving on? And this reflects us sebagai community. Bagaimana apa-apa reaksi yang korang nak lakukan, whatever, keep that in mind.